Hai, Assalamualaikum. Video kali ini kita ingin berkongsi cara penulisan bagi bab yang pertama iaitu pendahuluan. Dan untuk silibus yang terbaru ini, cara penulisan untuk kerja khusus ini agak berbeza berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan kita akan ajarlah macam mana cara untuk membuat pengenalan, kajian lepas sehinggalah ke bab yang kelima. Video kali ini khas untuk bab 1 sahaja. Baik, kita akan tengok dahulu apa yang perlu ada bagi bab yang pertama iaitu bab pendahuluan. Mesti ada pengenalan. Setiap bab mesti ada pengenalan. Penyataan masalah, objektif kajian, definisi konsep dan juga setiap bahagian mesti ada penutup. Jadi, penulisan kali ini awak kena refer pada video yang terkini. Jangan tengok yang lama, okey? Jadi, untuk yang pertama ini, kita akan lihat beberapa contoh yang telah pun saya buat. Tapi sebelum itu, saya akan terangkan beberapa benda-benda basic yang perlu ada dalam penulisan kerja khusus pengajian am. Penulisan kerja khusus mestilah kita akan gunakan kertas putih sahaja, A4. Dari muka surat depan, cover page sampailah belakang semua warna putih. Garis, tepi, atas, bawah semua dia ada kiraan dia 1.25. So dalam ni nantilah kita akan ada bahagian-bahagian editing. Menggunakan tulisan Times New Roman font 12 sahaja dan spacing awak mestilah 1.5. Panjang. Okey, ini yang terkini. Kalau dulu dalam 3,000 ke 3,500 atau 4,000 tak silap. Silibus baru ini, dia nak awak tulis lagi panjang daripada tahun-tahun sebelum ini. Kita akan gunakan 5,000 patah sehingga 6,000 patah perkataan dan tidak termasuk benda-benda ini. Okey? Dan setiap bab kita akan mulakan dengan halaman baru sebab apa yang saya perasan, penulisan bab-bab ini seolah-olah mengikut tesis degree tak silap. Cara dia macam tu tau. Dan bahagian abstrak, awak akan tulis 100 hingga 150 patah perkataan sahaja. Dia tidak boleh panjang melebihi 150. Salah sebenarnya. Dan kita akan bahagikan beberapa setiap bab ini mengikut patah perkataan dan juga muka surat. Ini secara random sahaja. Okey. So nampak tak sini? Bab yang paling panjang ialah bab yang keempat. Hampir 2,300. Adalah kiraan dia. So inilah contoh untuk kita tulis kita punya kajian kerja khusus. Okey. Sebelum ni kita akan ajar awak untuk buat soal sedikit kan. Benda itu penting sebab bila awak menulis tentang objektif 1 dan juga 2, setiap pengenalan itu akan merujuk kepada objektif-objektif ini tau. Sekiranya objektif awak ini tidak diikuti dalam penulisan bab 1 sampai 5, dia akan ganggu. Itu sebab saya kena siapkan soal selidik dulu baru kita akan buat pengenalan untuk setiap bab. Dia bukannya tulis pengenalan bab 1, 2, 3 baru nak buat soal selidik. Konsep tu sebenarnya salah. Kita kena ke belakang dulu baru kita akan patah balik ke depan. Okey? Berdasarkan kepada tajuk ini, kita akan buat pengenalan bagi bab yang pertama. Kita akan rujuk beberapa orang kata apa definisi konsep yang ada dalam bab yang pertama. Jom kita start. Saya mengambil tema yang kedua iaitu peruncitan. Bahagian pendahuluan 1.1 iaitu pengenalan. Perenggan yang pertama, kebiasaannya kita akan ceritakan dahulu tentang peruncitan lah secara umum di Malaysia dan kita akan tambahlah tingkah laku pengguna sebab saya cerita tentang tahap kepuasan pengguna. Kaitkan dahulu benda itu secara random ataupun secara umum dahulu. Itu untuk perenggan yang pertama. Masuk kepada perenggan yang kedua, saya fokuskan dia kepada peruncitan tetapi kita masuk kepada konsep pasaraya. Apa yang saya guna ialah Jayakrosa. Jayakrosa pasaraya premium. Dia bukan macam Giant atau TF, Billion, Nine, Eco dan sebagainya. Itu ialah level pasaraya ataupun kedai sebenika, level sederhana dan juga level yang macam nak kata bawah sikit lah untuk golongan-golongan B40, M40. Untuk Jayakrosa, biasanya untuk T20 dan juga M40. Okay? Itu sebab masuk kepada perenggan yang kedua, kita akan fokus kepada tahap pasaraya yang kita pilih. Kalau awak ambil tema yang pertama iaitu telekomunikasi, bermaksud perenggan yang pertama ini letakkan cerita tentang telekomunikasi di Malaysia secara umum dan tingkah laku pengguna untuk
telekomunikasi di Malaysia. Awak cari je lah. Tengok contoh yang saya bagi, carilah benda yang sesuai untuk perenggan satu mengikut tema masing-masing. Masuk kepada perenggan yang kedua, telekomunikasi. Kalau awak guna vendor, ceritalah pasal vendor. Kalau awak cerita tentang apa lagi untuk skop, dia refer pada skop kajian. Talian internet ke apa, cerita pasal talian internet. Itu masuk perenggan yang kedua ini. Fokus, kalau yang ini umum, perenggan satu umum dulu. Masuk perenggan dua, kita kecilkan lagi skop pada skop kajian masing-masing. Itu untuk perenggan satu dan juga perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga, kalau tadi pasaraya premium, perenggan yang kedua. Masuk pada perenggan yang ketiga, saya memilih Jaya Grocer. Jadi, saya akan menceritakanlah tentang Jaya Grocer dari segi kejayaan ataupun justifikasi kajian-kajian lepas yang ada kaitan dengan kajian awak. Kita akan masukkanlah apa yang berkaitan. So, boleh baca dekat sini apa yang saya tulis dan kaitkan dia dengan kajian masing-masing. Ubah dia mengikut kajian masing-masing. Saya hanya memberikan satu contoh tema sahaja. Jadi, untuk tema telekomunikasi, awak fahamkan apa yang saya tulis ini betul-betul dan awak aplikasikan dalam tema telekomunikasi. Baik, bermakna untuk bahagian pengenalan bagi pendahuluan ini hanya ada 3 perenggan sahaja. First, awak cerita dulu secara umum, perenggan pertama. Perenggan yang kedua, awak fokuskan kepada konsep yang awak pilih, skop kajian yang awak pilih. Kalau internet, internet lah. Kalau vendor, vendor. Kalau konsep pasaraya, pasaraya lah, ataupun kedai sebenika. Terpulang pada tajuk masing-masing. Masuk kepada perenggan yang ketiga, teruskan fokus awak kepada apa yang dipilih. Contoh, saya pilih Jaya Grocer. Ceritakanlah apa-apa yang ada berkaitan dengan Jaya Grocer secara umum sahaja dahulu. Okey, itu tadi bahagian pengenalan untuk bab yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada pernyataan masalah. Selanjutnya, pernyataan masalah ini, kenapa awak nak kaji benda tu? Contoh di sini, persaingan sengit dalam industri peruncitan menyebabkan setiap perlu menerangkan Jaya Grocer sebagai pasaraya premium, berjaya menarik ramai pelanggan. Namun faktor sebenarnya pun, kau bacalah kat sini apa yang cikgu tulis. Kaitkanlah dengan pernyataan masalah awak. Kalau saya, susah sangat nak fikir. Awak tulislah dekat ChatGPT, berikan saya pernyataan masalah berkaitan dengan tajuk sekian. Dia akan keluar dekat ChatGPT. Kalau awak rasa awak bela macam mana nak tulis pernyataan masalah, tak tahu nak tulis macam mana, tanya je kat ChatGPT. Cara nak tanya apa yang saya sebut tadi. Okey. Bagi penulisan objektif kajian pula, kalau sebelum ini saya ajar awak, kita akan rangka dahulu tajuk dan juga objektif kajian. Lepas tu kita akan buat soal sidik, betul? Dan soal sidik yang tadi dah buat semua tu, kita akan ambil balik objektif kajian yang awak dah buat tadi, masuk ke dalam ini. Tetapi penulisan objektif kajian di sini mestilah lengkap seperti yang ada di dalam soal sidik yang sudah pun disemak oleh guru masing-masing. Apa yang perlu ada? Ayat pertama, objektif yang pertama, mengenal pasti. Ayat yang kedua, mengkaji. Jangan tukar. Masuklah benda, masuklah lokasi awak. Macam saya gunakan Jaya Grocer, Mid Valley, Kuala Lumpur. Okey, masukkan lokasi terus dalam objektif kajian. Dia akan sama dengan soal sidik. Dia akan sama dalam soal sidik tau. Copy masuk sini. 1.4 ini adalah item tambahan yang paling baru untuk tahun semasa. Sebelum ni tak ada tau. Jadi, macam mana kita nak cari konsep ataupun operasi-operasi ini? Kita biasanya akan cari perkataan-perkataan yang paling penting, biasanya ada di dalam tajuk kajian. Okay? Contoh ni kejayaan. Lepas tu saya pilih peruncitan sebab kita guna tema. Peruncitan, Jaya Grocer ialah lokasi pelanggan sebab kita kaji tentang pelanggan. Menarik pelanggan. Banyak pula tulis, tak apa. Okey, macam mana kita nak tentukan apakah penulisan konsep yang kita akan gunakan? Okey, kita patah balik kepada tajuk. Ini tajuk saya. Universiti konsep biasanya akan refer pada tajuk. Saya guna kejayaan, 1. Jaya Grocer, 1. Menarik pelanggan, 1. Ni. Okey, yang lain tak sesuai. Tak ada dah. Itu je lah. Tapi saya tambahlah sebab saya ambil tema peruncitan.
Yang ni tadi menarik pelanggan dan pelanggan lain cerita kan. Jadi itulah cara untuk tentukan definisi konsep yang perlu kita cari. Sebenarnya maksud tau. Apa maksud kejayaan? Kalau awak nak refer terus kepada gaya grocer ataupun mana-mana kedai yang awak pilih pun tak apa. Dia nak maksud untuk setiap konsep yang telah pun dipilih. Apa maksud peruncitan? Merujuk kepada aktiviti menjual bla bla bla. Di sini sebenarnya tidak perlu meletak sumber pun tak apa. Awak hanya cari je maksud benda-benda ini apa kan. Okey, ini di bahagian definisi konsep. Elemen yang terakhir bagi pengenalan. Pengenalan ke pendahuluan? Pendahuluan adalah penutup. Apa yang kita akan tulis ialah biasanya kita akan start lah dengan istilah kesimpulannya. Awak ceritakanlah bab 1 ni cerita tentang apa. Ringkas sahaja. Itu ayat di atas. Ayat yang di bawah kita akan sebutlah bab seterusnya iaitu bab 2 menceritakan tentang apa. Begitu sahaja untuk bahagian penutup. Baik, saya nak tambah sikit di bahagian pengenalan. Awak nampak tak dia ada orang-orang yang menyatakan cerita-cerita tadi kan. So, setiap ayat-ayat ini ada dia punya sumber. Masukkanlah sumber itu daripada siapa dan siapa. Dia tidak boleh buat terus macam tu je tanpa ada rujukan. Salah. Sebab di sinilah kita dah start dah. Kita masukkan kajian-kajian lepas ataupun siapa yang sebut macam ni, siapa yang sebut macam tu. Untuk bahagian rujukan ini, kalau boleh janganlah cari yang terlampau lama. Sebab kajian awak ialah tahun 2026. Paling cantik lah tahun 2000 ke atas. Janganlah tahun 1940-an ke 1970-an dah. Itu semua dah outdated. Kalau boleh carilah dapatan-dapatan yang agak biasanya 10 tahun lah. 10 tahun ke atas tu sangat cantik. Kalau susah sangat, kita ambil lah. Turun sikit tahun 2000 ke atas. Begitu, okay? Itu bahagian pengenalan sahaja yang ada citation. Okay? Tapi untuk bahagian penyataan masalah tak ada. Objektif pun tak ada. Definisi konsep pun tak perlu cari siapa yang cakap. Tak perlu. Okay? Bahagian penutup pun tak ada apa-apa. So, yang paling berat saya rasa untuk awak buat ialah bahagian pengenalan. Untuk pengenalan peringkat 1 dan 2 dia sebenarnya agak susah untuk orang yang baru nak belajar untuk buat quickie. Sekian saja untuk waktu ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya bagi bab yang kedua iaitu kajian lepas. Bab yang kedua sangat berat untuk awak. Jadi kita jumpa nanti. Bye.